Okay guys, video kali ni khas untuk korang yang dah banyak main aplikasi tapi masih lagi tak dapat withdraw duit. Jadi dekat dalam video kali ni admin nak kongsi dekat korang aplikasi yang sesuai untuk korang yang pengguna baru ataupun korang yang baru nak belajar buat duit. So dekat dalam aplikasi ni saya dah main lebih daripada sebulan dan total duit yang saya dah claim RM212. Kalau korang yang tak pernah guna aplikasi ni, korang try main kejap je. Korang cuba dulu main setengah jam ataupun 1 jam. Lepas tu korang try withdraw RM2 ataupun 50 sen. Nanti kalau masuk duit ni dekat dalam korang punya Touch 'n Go, korang hantar feedback dekat saya. Duit ni selalunya diorang akan proses dalam tempoh 24 ke 48 jam. Maksudnya kalau korang tebus hari ni, mungkin esok korang punya duit korang dapat. Okey, kalau nak tahu aplikasi apa, jom tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, reward yang korang boleh claim ada mobile recharge, maksudnya untuk top up telefon korang. Lepas tu korang boleh claim dekat Touch 'n Go. Korang boleh tebus Google gift card. Kita ada Unipin gift card. Lepas tu ada Shopee, ada Lazada dan macam-macam lagi lah reward yang korang boleh claim. Okey, jom nak try tengok video ni sampai habis. Let's go. Okey guys, saya ajar ni untuk korang yang tak pernah lagi download aplikasi ni. Benda pertama yang korang kena buat, korang kena klik link dekat bawah video. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas korang download, korang kena daftar guna email korang. Nanti tak silap saya, dia ada bagi dua pilihan, email dengan Facebook. Korang pilih daftar guna email korang, guna Google korang. So lepas korang daftar, korang dah berjaya masuk dekat dalam aplikasi ni. Korang klik dekat bahagian Playtime Game, klik dekat bahagian Play Now. Lepas tu dekat sini nanti dah ada keluar aplikasi. Korang kena download salah satu aplikasi dekat sini. Tapi aplikasi yang korang kena download tu, korang kena pilih dia punya task tu Playtime. Contoh task Playtime macam ni guys. Korang kena main 1 minit, 2 minit, 3 minit. Ini contoh task Playtime. Maksudnya korang tak perlu download banyak apps. Korang just download satu aplikasi, tapi korang kena tengok dia punya task yang Playtime. Nak tengok task apa yang korang kena buat, korang klik dekat bahagian More. Okey, klik dekat bahagian More, nanti dah ada tunjuk task apa yang korang kena buat. Korang kena cari task yang main Playtime 1 minit, 2 minit, 3 minit. Cuma download satu app je tau. Kalau task Playtime tu tak ada korang dapat, korang kena tunggu task tu masuk. Tapi korang boleh je sebenarnya nak buat task-task yang lain ni untuk tambahkan poin korang. Cuma kalau korang nak buat task tu, nak buka dekat bahagian bawah ni kan. Sebab nanti kalau korang tak pernah download, dekat bahagian bawah ni dia akan kunci, dia lock lagi. Kalau nak buka kunci ni, korang kena main task Playtime macam saya tunjuk tadi. Kalau tak, dekat bahagian bawah ni korang tak boleh nak buat task. Tapi kalau korang nak buat task dekat sini saja pun boleh untuk dapatkan koin korang. So nanti bila korang dah settle task dekat bahagian Playtime Game tu, baru korang boleh buat task yang dekat bahagian bawah ni. Kalau task dekat bahagian bawah ni, korang boleh dapatkan poin dengan cara jawab survey, main app task. Sama je macam Playtime Game, korang kena download apps. Lepas tu korang boleh tengok video iklan untuk dapatkan koin. Kalau survey offer ni, korang kena pilih survey yang jenis CPX. Okey, yang ini saya ajar untuk korang yang nak belajar jawab survey. Kalau nak cepat dapat poin, korang nak withdraw korang punya duit dengan cepat, korang kena belajar jawab survey. Tapi kalau nak jawab survey pula, korang kena dapatkan tips dekat saya. Dan survey ni korang pilih yang jenis CPX ataupun BitLab. Dua jenis survey ni je kalau nak belajar jawab. Kalau yang lain tu saya tak pernah try, jadi saya tak tahu senang atau susah. Tapi yang paling banyak saya dapat feedback yang dorang berjaya jawab survey jenis CPX. So kalau korang nak jawab survey ni, kena dapatkan tips. Jom saya tunjuk dulu contoh ataupun feedback. So guys, yang ini contoh feedback dari dorang yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Jadi kalau korang nak cuba tips ni, korang boleh klik link WhatsApp dekat bawah video ni. Korang try dulu follow tips yang saya bagi dekat korang nanti. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang hantar feedback macam ni dekat saya. Dan tips tu korang paling sesuai kalau nak guna jenis survey tu CPX. Korang tengok dekat atas ni. Kebanyakan orang yang berjaya jawab survey, diorang pilih survey tu jenis CPX. Jadi korang kena try nanti guys. Sebab point tu banyak kalau korang nak jawab survey ni. Cuma korang nak kena belajar, nak kena kerap banyak jawab soalan. Nanti kalau dah dapat jawab, korang try withdraw duit korang. Kalau dapat, bagi tahu saya. Okey? Jom, tekan link WhatsApp saya dekat bawah video ni, dapatkan tips. Lepas tu guys, kalau korang nak tambahkan lagi koin korang, korang boleh gores kad. Korang klik dekat sini. Nanti dah ada bagi 2 kad dekat sini yang korang boleh gores untuk dapatkan koin. Yang ini korang tak perlu buat task, just gores je kad tu untuk claim korang punya koin. So kalau korang nak tambahkan lagi koin, korang boleh share korang punya link referral, korang boleh ajak kawan korang. Tapi dekat dalam aplikasi ni dia tak ada syarat untuk korang withdraw. Maksudnya kalau korang nak invite orang lain boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak invite orang, korang klik dekat bahagian invite, lepas tu copy korang punya link referral korang, share dekat dalam group dekat kawan-kawan. Nanti kalau ada orang guna korang punya link, diorang main dekat dalam aplikasi ni, download apps ni, guna korang punya link. Lepas tu diorang buat task, diorang main game, diorang jawab survey, korang pun akan dapatkan point. Satu orang yang korang invite, korang boleh dapat 2000 point. 2000 point bersamaan dengan RM1 ataupun RM2 macam tu guys. So bila korang punya point dah cukup, korang klik dekat bahagian redeem. Lepas tu korang pilih Touch 'n Go. Kalau korang yang tak pernah lagi withdraw, korang try dulu withdraw 50 sen. Klik dekat bahagian 50 sen. Lepas tu nanti masukkan nombor telefon korang. Nombor telefon yang korang daftar dengan Touch 'n Go, bukan nombor duit now. Cara nak isi nombor telefon Touch 'n Go, 6 tak perlu letak dekat depan. Contoh 0175810918. Nombor telefon korang, okay? Nombor telefon yang korang daftar dengan TNG. Lepas tu korang klik dekat bahagian next. Bila korang dah withdraw, korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Kalau dah masuk nanti, korang hantar feedback dekat saya. Korang boleh check dekat sini guys.
Okey, korang klik dekat bahagian My Reward. Dekat sini nanti dah ditunjuk kalau duit tu dah masuk ataupun belum. Nanti kalau dapat, korang hantar feedback dekat saya, okey? So itu je lah cara nak guna aplikasi ni. Kalau korang yang nak cuba lagi aplikasi yang lain ataupun aplikasi yang serupa macam ni, korang boleh chat saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi korang jenis-jenis aplikasi yang sama macam ni, yang senang untuk korang guna. Okey guys, kita jumpa lagi di next video insya-Allah. Assalamualaikum, semoga berhasil. Kalau nak tanya apa-apa soalan, chat je saya dekat WhatsApp.